malam, bertemu lagi dalam podcast Perspektif Podcast, yang mana kita membincangkan hal-hal yang selalunya berat dan deep dan kritikal. Dan baru-baru ini saya mengalami satu kejadian di mana saya berbincang dengan seorang aktivis dari Mandiri, si Wong Kukui, dan dalam sebahagian daripada itu video saya letak jadi reels lah. Kami bercakap tentang tu komuniti bajau laut, dokumentasi. Dan bila saya post, banyak reaksi yang mengatakan yang ini video adalah support PTI, dia bilang. So saya nampak di sana yang kami cakap pasal stateless tapi diorang cakap pasal PTI. And then ada yang lebih teruk, dia terus tuduh saya sebagai penyokong PTI. Biasa tu. So saya bukan untuk saya, cuma saya cuba macam fahami apa diorang punya state of mind ataupun tahap kefahaman diorang tentang isu inilah. So hari ini saya berterima kasih sangat-sangat Dato' Hishamuddin daripada MHO. Dan MHO pun sebenarnya viral di kalangan orang netizen Sabah. Bukannya positif sangat, dia terus terang dia banyak yang agak cynical dengan kewujudan MHO ni. Dan saya pun sendiri akan datang dari perspektif netizen lah untuk tanya. So dia ada dua outcome yang saya cuba capai, iaitu satu, untuk kaji selidik untuk pengetahuan sama ada MHO ni betul-betul diperlukan di Sabah ataupun tidak. Kedua adalah untuk memberikan pengetahuan secara mengenai isu dokumentasi dan aspek-aspek undang-undang supaya kita lebih faham dan tidak mudah dimanipulasi oleh orang-orang politik. Itu saya punya personal punya call. So mungkin Datuk boleh perkenalkan diri dulu dan NGO sebelum saya tanya soalan-soalan yang saya mau tanya. Okey, nama saya Hishamuddin bin Hashim. Saya daripada Pulau Pinang, Bukit Mentajam Pulau Pinang. Bila bercakap mengenai apakah peranan NGO, MHO ni, kita kena faham satu, nombor poin yang paling penting ni, MHO bukan people pleaser. Kita tidak berdiri di sini untuk menyukakan orang atau tak sukakan orang. Freedom of speech, artikel 10, semua orang berhak untuk express pandangan masing-masing. Kewujudan kami ini kerana mempunyai objektif untuk menjaga isu hak asasi dan kemanusiaan selaras dengan perundangan negara. Sama ada orang suka tak suka berbeza-beza. Kalau ada orang kata MHO di Sabah ni adalah pembela PTI contoh. Tahun 2023, 2024 kami terkenal dengan pembela tanah adat. Sehingga saya di-ban 3 tahun. Tak boleh masuk ke Sabah. Wow. Kerana saya membawa isu berkaitan dengan tanah adat. Di Pitas, di Nabawan, saya menganjurkan satu perhimpunan aman. Di mana? Di depan SMJ tu. Depan Ketua Menteri tu, Jabatan Ketua Menteri tu. Wow. Kemudian saya tidak mengkritik lah sebab kami dah ada satu hubungan yang dah penyelesaian. Tapi poin dia adalah orang banyak melihat MHO ni dalam perspektif PTI atau tak PTI hanya kerana isu yang dibawa. Be neutral. Kalau kata kami ni pembela PTI, kami membela tanah adat. Juga. Kami juga membela dan membawa pulang 700 orang Malaysia yang ditahan di Laos, Myanmar dan Cambodia. Adakah mereka itu PTI? Mereka juga adalah rakyat Sabah. Sehingga hari ini kita masih lagi ada kes yang kita bawa tanah adat, dan saya mewakili hampir 1,000 orang jumlah penuntut-penuntut tanah adat di negeri Sabah. Jadi kalau kata dilihat kepada isu yang kita bawa ini, nak labelkan sebagai pembela PTI, nampaknya mungkin orang ni kurang membaca lebih sikit lah. Sebab itu kita kena kata membaca ni adalah amalan yang baik. Sebab itu kena faham bahawa MHO ni
adalah satu platform yang memperjuangkan hak asasi dan kemanusiaan. Tidak mengira latar belakang, agama, bangsa, tak kira status ideologi, status dokumen. Selagi mana dia manusia. Sebab itulah slogan kita dipanggil Stay Human. Pertahankan kemanusiaan. Kita boleh berbeza pandangan dari sudut ideologi. Kita boleh berbeza pandangan dari sudut front politik. Tetapi yang pastinya, kita tidak patut berbeza pandangan dari aspek apabila ada elemen-elemen oppression, penindasan, kezaliman yang berterusan dalam tempoh yang lama. Waktu mula-mula saya bawa isu human trafficking, kalau di Semenanjung ni kebanyakannya isu human trafficking ni adalah isu mangsa-mangsa daripada Chinese. Terdapat satu kumpulan orang Melayu yang berkata, apa kau campur isu orang Cina ni? Ini bukan isu Cina ke Melayu ke India ke? Ini isu ada orang rakyat Malaysia kita yang ditahan di Laos, Cambodia dan Myanmar, yang dipukul, yang dikenakan renjatan elektrik, yang dijual berkali-kali, yang diseksa bertahun. Adakah kita perlu melihat kepada warna kulit mereka? Sudah tentu itu bukan isu yang penting. Yang perlu keupayaan kita, ramai orang dia akan kata, siapa suruh kau pergi? Semua orang dia suka label. Padan muka, siapa suruh kau pergi sana? Kau pergi ke Cambodia, kau bodoh, kau tamak. Itu kalau nak cakap sebelum dia pergi. Kalau mak bapak dia datang mengadu kat kita, dia dah sampai ke sana, adakah patut kita kata bodoh, siapa suruh kau pergi? We need to do something. We need to bring back. Whatever cost, apa cara pun sekalipun, kita kena balik. Alhamdulillah lah, kita dah balik hampir 700 orang. Dan hari ini kita masih lagi konsisten untuk meneruskan usaha tu. Jadi balik kepada soalan apakah MSO ni, kita adalah badan satu platform kemanusiaan. Kita terdiri daripada NGO, kita terdiri juga pada syarikat. Macam MOF lah, dia ada MOF kementerian dan dia juga ada MOF incorporated. Adanya NGO di sini dan juga ada syarikat untuk menguruskan, sebab kita kena be very practical. Kalau kita nak jalankan kes ini secara konsisten, takkan mungkin kalau kita tidak ada elemen-elemen syarikat pengurusan untuk meneruskan sustainability, kesinambungan. Jadi sudah tentulah kita ada platform, tapi objektif yang paling penting. Apa objektifnya? Untuk mempertahankan, memperjuangkan hak asasi kumpulan-kumpulan minoriti yang tidak disuarakan sebelum ini. Mungkin suara mereka hanya ada, keluh kesah mereka ada, tapi suara mereka perlu diperdengarkan, perlu dilawan secara konsisten supaya ada perubahan. Itu yang kita sedang buat. Boleh senaraikan apa-apa perjuangan di bawah MSO selain daripada dokumentasi dan tanah adat ni semua? Bagi mereka yang tak mengetahui ataupun tak ada masa nak type dekat ChatGPT ataupun Google, kita antara perkara-perkara fokus utama kita adalah isu nombor 1, isu human trafficking. Membawa pulang rakyat Malaysia yang berada di Cambodia, Laos dan Myanmar. Sekarang Taiwan lah. Yang kedua, kita membawa isu-isu berkaitan dengan Along. Kezaliman penindasan Along. Kita antara orang yang pertama dalam Malaysia yang bercakap stop pay Along. Kempen kita besar-besaran. Jangan kau bayar 1 sen pun ke Along. Mengapa? Kerana kita ada strategi bagaimana untuk menghentikan gangguan Along tanpa bayar 1 sen kepada Along. Kita ramai di kalangan rakyat masyarakat Sabah yang kita tolong dia untuk tak bayar Along, penindasan dan kezaliman Along. Di mana sebelum-sebelum ni kau jumpa siapa pun, dia akan suruh berunding untuk bayar Along. Kita punya format tak bayar Along. Tak bayar 1 sen tak bayar. Kerana Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang dan Seksyen 15. Bukan saya kata, ni Akta kata. Dalam Akta Seksyen 15 Akta Pemberi Pinjam Wang 1991, dengan jelas dia kata kontrak dengan pemberi pinjam wang yang tak berlesen tidak boleh dikuatkuasakan, unenforceable. Jadi kalau Akta pun dengan jelas, ni bukan metafor tau. Very straightforward dia kata. Unenforceable, tak boleh diteruskan. Jadi sebab itu kita punya kempen konsisten dengan Akta. Jadi itu kita antara yang kita buat KL. Antaranya lagi kes scam pelaburan.
pelaburan yang melibatkan jutaan, bagaimana orang tipu. Kita ada rekod yang mana kita buat tuntutan untuk lebih kurang 200 juta. Dan kes kita berlaku pendakwaan. Kalau ada masa, pelaburan-pelaburan yang kena menipu, skim Ponzi, skim piramid. Jadi kalau ada orang kata kita scammer tu, Google dulu lah kot. Ya, sebab yang saya nampak nature netizen di Sabah ni, diorang hanya fokus kepada satu topik yang diorang rasa diorang tidak setuju dan diorang terus label, oh ini adalah pejuang PTI, itu saja. Diorang tidak ambil selidik aspek-aspek lain, perjuangan-perjuangan lain yang Malaysia buat sebenarnya. So ini yang saya cuba anulah. Dan banyak-banyak lagi kes yang berkaitan dengan, kalau di Semenanjung, kalau di Sabah, fokus kita pada tanah adat. Dan kalau ingat, kita ni, mungkin orang ingat kita ni memang pro kepada bajau suluk bugi. Mungkin orang fikir begitu. Sebenarnya pengurusi, pengeras MSO di Sabah ni adalah seorang dusun tuaran. Dusun tuaran. Faham tak? In fact, saya punya wife pun seorang kadazan. Yeah. Apa yang saya nak masukkan ni, ini bukan isu agama. Bukan isu agama. Sebahagian besar daripada keluarga mertua saya bukan beragama Islam. Ini bukan isu ethnicity. Ini adalah isu kemanusiaan. Nama persatuan kami, Persatuan Kemanusiaan. Sudah tentulah kami lihat dari sudut hak asasi dan kemanusiaan, bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang kami faham bahawa wujud penindasan dan kekerasan. Kita boleh berbeza pandangan. Mungkin ada orang nampak bahawa membiarkan kumpulan-kumpulan yang tidak dapat diusir ni berada di negeri Sabah ni, biarkan begitu saja ni, satu tindakan yang betul. Pada kami, kalau kau boleh usir, tolong usir dulu. Yang mana yang tak boleh usir tu, kena lakukan sesuatu. Itu yang nak bagi faham. Adakah MSO bela PTI? Tidak. MSO menyokong tindakan pihak berkuasa yang boleh mengusir mana-mana individu yang berada di Malaysia jika ada negara penerima. Malangnya, tidak. Tahun 2022, apabila ada hampir 1,000 orang yang ditahan di dalam depo tahanan Menggatal, di dalam Sandakan, Tawau, semua ni, Rumah Merah ni, apabila kita hantar surat kepada Immigration, Jabatan Kuasa Rayuan Immigration menggunakan panel peguam kami, lepas. Bermaksud apa? Tidak boleh diusir. Ada yang boleh diusir, ada yang tak boleh diusir. Nak memberikan kefahaman yang jelas, yang kami sedang usahakan ni bukan kategori yang boleh diusir. Kalau yang boleh diusir, cepat dengan segera tolong usirkan. Yeah. Isu dia ni yang tak boleh diusir ni nak buat apa? Takkanlah kita nak tangkap, lepas tu hantar surat, lepas tangkap balik. Untuk mereka yang tidak faham siapa yang boleh diusir, siapa yang tidak boleh diusir, mungkin kita perlu jelaskan betul-betul untuk golongan yang masih kurang jelas, macam mana kita membezakan stateless dengan PTI ataupun PATI yang boleh diusir. Saya sebenarnya pada tahun 2021, saya pun tak faham juga. Apabila saya cerita kronologi dia, apabila ada satu orang, nama dia Abang Said, dia jumpa saya. Dia ni seorang warga negara, ada IC. Dia jumpa saya, dia cerita anak dia 2 orang, budak hafal Al-Quran, ditahan di depo Tanah Menggatal dalam tempoh setahun. Saya kata, kenapa pula? Ini anak abang seorang warga negara. Dia cerita keadaan. Apabila keadaan begitu macam tu, saya rasa, oh, boleh jadi cerita macam ni. Sebab saya tak pernah dengar cerita ni. Sebab di Semenanjung, apabila warga Indonesia kena tahan, saya seorang peguam untuk maklumat. Kita hantar, kita pergi bayar compound dalam masa tak sampai, tak paling maksimum per sebulan lah, dah hantar balik ke Indonesia. Tapi ada kumpulan ni yang ditahan dalam tempoh setahun dan tidak boleh diusir. Maka pada waktu itu saya menulis surat kepada Ketua Polis Sabah, tulis surat kepada JPN Sabah, tulis surat kepada Ketua Immigration Sabah. Pada waktu Datuk Ahmad Saddiq untuk mengadakan kunjungan hormat. Saya bawa pada waktu itu penasihat kami, Tan Sri Musa Hassan, bekas Ketua Polis Negara. Pergilah jumpa dengan pihak Immigration Sabah. Di dalam penerangan tu baru saya faham bahawa ada 2 jenis.
Satu pendatang dengan izin, satu lagi pendatang tanpa izin. Siapakah itu pendatang dengan izin? Siapa pendatang tak izin? Pendatang dengan izin ni tahun 70-an mereka masuk pelarian yang diberi keizinan masuk. Sebahagian daripada mereka diberikan dokumen IMM 13. Dan anak cucu mereka ni boleh buat IM 13 secara bersambung-sambung. Hinggalah tahun 2012. Apabila berlaku peristiwa di Tandau, anak mereka tak dapat IM 13, ada sijil lahir, tak boleh buat apa dah. Itu yang satu. Kategori yang kedua adalah yang mana yang diberikan dokumen oleh kerajaan negeri. Kena faham satu benda. Apabila sebut kerajaan negeri, kuasa kerajaan negeri adalah kuasa immigration. Apabila kuasa dia berikan kepada kuasa kerajaan negeri, diberikan dokumen-dokumen ni tidak dikeluar oleh swasta. Dokumen ni dikeluar oleh kerajaan negeri. Jadi dokumen itu mau ke tak mau adalah satu dokumen yang diiktiraf. Sama ada yang diseleweng, sama ada yang tak diseleweng, ditipu. Itu nombor dua lah. Kita kena buat saringan lah. Tapi pokok pakalnya ada yang ori, ada yang fake. Kaedah macam mana nak saring itu kaedah yang patut dibuat oleh kerajaan negeri lah. Macam mana caranya. Tapi bermaksud terdapat satu recognition yang diberi kepada mereka. Kerana kuasa immigration berada pada kerajaan Sabah. Jadi isu dia adalah, kenapa isu yang kita nak bawa ni? Ada kerana mereka dipanggil pendatang dengan izin. Nak bagi satu comparison, saya nak bagi cerita dengan Siva sebab ramai orang kata Rohingya. Ya. Saya kata tidak adil untuk menyamakan masyarakat stateless Sabah dengan Rohingya. Kenapa? Sebahagian daripada stateless ni masuk dengan izin, ada dokumen dikeluarkan oleh kerajaan. Kalau nak samakan dia, kita pergi jawapan yang lebih tepat. Jangan samakan dengan Rohingya, samakan dengan Melayu Campa. Kenapa? Tahun 70-an dulu pun ada satu kumpulan berlaku peperangan di Vietnam dan di Cambodia, di mana sebahagian daripada Melayu Campa ni telah masuk ke Semenanjung dan ditempatkan di kem Cerating. Siapa yang buat kem Cerating tu? Kerajaan lah. Bukan kita. Bukan swasta. Dan mereka diberikan permit masuk. Anak cucu daripada mereka telah dapat, ada yang dapat IC merah dah. Dan sebahagian daripada mereka duduk kem Cerating tak sempat. Jadi adakah kita boleh panggil mereka ni pendatang tanpa izin kalau kita pergi bagi dia tempat duduk? Dengan izin lah kan. Kita cakap soal tu. Jadi kalau kita cakap Rohingya ni dia berbeza sikit sebab kita tak bagi dia masuk secara haram. Sebab itu kita kalau tengok MSO ni tak sebut langsung mengenai kategori pelarian yang masuk tanpa izin. Kita hanya bercakap dengan, kita pun study juga sebelum nak buat cerita ni. So kena jelaslah kepada netizen yang MSO sebenarnya tidak terlibat dalam apa-apa memvalidkan kewujudan PTI. Dia sudah tentu kita konsisten. Bahkan kita meminta kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk menguatkuasakan undang-undang di bawah Seksyen 6/1C, Seksyen 15/1C, tangkap PTI dan usir mereka. Tetapi isu dia, bagaimana pula yang tak dapat diusir, ditahan, hantar surat ke imigresen lepas, nak tahan lagi ke? Nak bagi dia dokumen? Ke nak tahan dia lagi berkali-kali? Apa untungnya kita tahan dia? Untung ke kita? Imigresen dedahkan bagaimana kos RM30 untuk sehari untuk membayar makanan mereka. Di mana keuntungan kita di situ? Jadi, kena jelas perbezaan di antara pendatang tanpa izin, pendatang dengan pelarian dengan izin. Kita sedang bercakap mengenai pelarian dengan izin yang mana anak cucu mereka ni sekarang berada di Malaysia dan mereka ini tidak mempunyai rekod di kedutaan Filipina ataupun Indonesia untuk diusir. Saya nak cerita dengan Steven. Saya memberikan perkhidmatan mengurus bawa masyarakat stateless yang saya nak bagi tahu kat Steven ni, masyarakat stateless ni bukan berada di Sabah je. Dia dah berada di Semenanjung. Kalau kat Semenanjung ni tempat-tempat yang lokasi panas dia lah, yang paling banyak lah. Kelang. Di sana kalau saya pergi masuk dekat dengan apartmen Bayu tu, Bayu Perdana, saya boleh kata 99%.
adalah masyarakat stateless Sabah. Macam mana dorang boleh sampai sana kalau dorang tidak ada dokumen? Saya tak tahulah macam mana, tapi kita tahu cerita-cerita dulu lah. Mungkin zaman dulu dia pakai sijil lahir, dapat keluar surat daripada JPN untuk pergi siasat di JPN Putrajaya ke, mungkin macam tu. Okay. Tapi tak balik mungkin. Tapi ada. Okay. Cakap Sabah lah. Walaupun duduk bola apa, cakap masih lagi cakap Sabah, cakap Sabahan. Itu yang pertama. Di Masai, Seri Alam, di Jinjang ni punyalah ramai. Jadi poin saya nak bagi tahu, saya dah bawa sebahagian daripada mereka yang memang nak berkahwin dengan orang tempatan. Bila dia nak kahwin dengan orang tempatan, dia nakkan sijil nikah. Nak sijil nikah tak boleh sebab ada sijil lahir je. Kita pun bawa lah pergi kedutaan Filipina, kedutaan Indonesia, minta supaya buat pasport. Saya sendiri bawa ni, bukan boleh bawa. Dia ambil maklumat ibu dan bapa dalam sijil lahir tu, dia minta boleh tak kau bagi identiti ataupun rekod ibu bapa untuk kita bagi. Sebab syarat Filipin senang saja. Ada ibu bapa di sana? Mana-mana salah satu daripada ibu bapa you ada, rekod yang mempunyai apa-apa kerakyatan di Filipin, dia akan bagi. Masalahnya, senang, ibu bapa dia orang ni tidak mempunyai kerakyatan Filipina. Ada yang sampai datuk dia dah tak ada, dia generasi yang kelima, yang keenam dah. Jadi kita duk cakap pergi buat pasport. Soalan saya, macam mana nak buat tu? Filipina bukan senang-senang bagi Bukan kan? senang Filipina nak pergi bagi dia pasport. Ini yang memang betul-betul nak. Sebab dia nak berkahwin, nak sijil nikah, nak buat spouse visa pun tak boleh. Ini isu dia. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu perbezaan di antara pendatang dengan izin dengan pendatang tanpa izin. Pendatang dengan izin, dia masuk dengan keizinan, diberikan IM13. Kalau di Semenanjung diberikan permit masuk, duduk di camp Serating. Jadi ini bukan masalah Sabah aja. Ini masalah di Semenanjung juga. Ada satu teori diorang, kalau kita bagi dokumentasi atas dasar status stateless, ramai yang PTI buang pasport, buang dorang punya dokumen asal negara untuk menyamar jadi stateless supaya dapat. Sebenarnya memang orang ni menyamar, tetapi sistem tu tak dapat ditipu. Contoh, katalah dia buang pasport dia kata saya stateless. JPN, apa JPN boleh buat? Ada kaedah dia. Kaedah dia rujuk pada kedutaan Filipina, tulis surat je. Confirm dia jawab. Dia kata tidak ada rekod. Ini yang saya buat. Macam mana cara saya buat rayuan JAKRIM apabila ada stateless ditahan? Saya hantar surat daripada kedutaan Filipina. Kedutaan Filipina kata tidak ada rekod. Jadi macam mana? Sebab itu antara sebab nak dapatkan rayuan daripada Jabatan Kuasa Rayuan Immigration untuk bebas dia adalah melalui surat daripada kedutaan yang mengatakan bahawa dia tidak ada rekod. Means kalau dia tiada rekod, baru sah dia sebagai stateless lah. Ya. Sebab itu saya nak betulkan kan, strategi apa yang kita faham. Kita jangan tengok pada dokumen, sijil lahir contoh. Dalam sijil lahir, dia ada nama mak, dia ada nama dia, nama ibu, nama bapa. Betul? Kalau ditulis kat situ ada nombor pasport, nombor apa ibu bapa, kita boleh tahulah dia ni adalah anak kepada warga asing. Ada stateless yang dia tulis keturunan Filipina. Adakah keturunan Filipina ni menyebabkan dia ni adalah asal Filipina? Kalau begitu macam mana dengan keturunan Cina? Adakah keturunan Cina tu daripada China? Betul tak? Sebab tu tulis keturunan. Bermaksud dia ni mungkin keturunan Filipina tapi dah bergenerasi. Betul tak betul? Betul. Sama dengan keturunan Cina atau keturunan, adakah kita boleh kata keturunan Cina dengan India ni adalah berasal daripada China? Dia mungkin 7-8 generasi yang lepas. Jadi sebenarnya lihat kepada rekod ibu dan bapa. Kalau dalam rekod ibu dan bapa dia, garis panduan yang paling senang saja. Katalah kita jumpa satu orang, dia kata dia stateless. Kita ambil sijil lahir dia, nama bapa, nama mak ada. Kita pergi kedutaan. Kalau kedutaan sah nama ibu dan bapa dia adalah ada dari rekod kedutaan, memang dia anak warga asing lah. Walaupun dia ada sijil lahir warna pink. Tapi kalau pergi ke kedutaan, rekod ibu dan rekod bapa dia tidak ada di dalam sistem kedutaan. Kalau ibu dan bapa dia pun tidak dapat dibuktikan sebagai warga negara asing, macam mana dia? So simple saja sebenarnya lah. Kedutaan saja, keyword dia kedutaan saja. Rekod tu ada pada kedutaan, kau tuduh dia ni Filipina.
beban pembuktiannya ada pada siapa? Yang penuduh. Pada rekod yang ada dalam kedutaan tu. Ya. Itu yang saya cerita tadi. Jadi ini yang antara perkara yang kita nak bawa terhadap perubahan MyKAS ni. Kenapa saya Ya. Mungkin itu pun boleh juga terus kepada MyKAS lah. Steven, saya bagi tahu. Satu, bila orang tanya dengan MSO, kenapa MSO memperjuangkan supaya diberikan MyKAS? Tahun 2022, sebenarnya MSO tak perjuangkan MyKAS. MSO memperjuangkan supaya semua dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri diseragamkan sebagai satu dokumen saja nama IM13. Tetapi kita bawa isu ni, kalau festival ada masa Google balik semua, sebab dalam ni ada kita buat. Kita buat perhimpunan, kita bawa ke KDN, kita bawa selama hampir setahun lebih kita memperjuangkan isu ni. Akhirnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin pada tahun 2022 yang merupakan Menteri Dalam Negeri telah mengumumkan untuk mengeluarkan kad warga asing tahun 2022 untuk masyarakat stateless. Dalam sidang parlimen tu Datuk Seri Hamzah dia sebut kita perlu selesaikan masalah burung-burung banci task force, maknanya dah sampai ke perhatian KDN. Bukan saya, KDN. Kemudian setelah itu diumumkan oleh KDN yang umum. Saya percaya bila KDN umum tu maknanya dah melalui mesyuarat kabinet. Bermaksudnya ada merit tak cerita ni? Usaha ni ada merit tak? Usaha ni of course ada merit. Kemudian selang beberapa bulan pengumuman dikeluarkan oleh Datuk Seri Jeffrey Ketingan. Kita hormat dia. Apabila dia mengeluarkan satu statement mengatakan bahawa nak umumkan kad pendataan digital. Bila dia umumkan kad pendataan digital, kita pun sokong. Sebab pada waktu tu, kalau dari sebelum pengumuman ni ada, perjuangan MSO kita minta satu saja, supaya di IMM 13 yang dibekukan tu keluar balik. Kenapa nak stop? Keluar balik. Bila stop menyebabkan orang tak ada dokumen. Tak ada dokumen. Kalau tak ada dokumen tu boleh buat pasport, tak apa. Tak ada dokumen pun tak boleh buat pasport. Saya minta supaya dikeluarkan balik IMM 13. Tapi bila kita nampak daripada IMM tak dapat, bila dapat kad warga asing yang diumumkan di KDN tu, kita rasa okey lah, alhamdulillah lah. Ataupun keluarnya kad pendataan digital tahun 2022. Tapi kita tunggu daripada 23, 24, 25, 26 tak ada apa-apa. Jadi kita tak boleh buat apa. Dan saya nak cerita macam mana MyKAS ni. Kenapa datang idea MyKAS? Sebab saya rasa susah untuk kerajaan negeri Sabah. Sebab kerajaan negeri Sabah perlukan sokongan politik. Kalau kerajaan negeri Sabah menyuarakan tak kisahlah apa nama identiti, saya rasa saya tak pasti kerajaan tu boleh kukuh lagi ke atau bergoyang. Macam kes PSS lah. Nampak? Sebab parti politik ni perlu sokongan. Jadi saya nampak saya bukan memandang rendah kepada kerajaan negeri Sabah, bukan. Maksud saya, masalah ini merupakan liability yang berat untuk dibuat oleh kerajaan negeri Sabah. Dalam keadaan komposisi masyarakat Sabah yang mempunyai pandangan yang berbeza antara menyokong dengan yang tak menyokong. Dan mudah untuk keliru. Dan ada orang politik mainkan isu ni. Kalau ni menang, ni katanya ni. Kalau tak habis. Berbeza kami dengan MSU. Kami bukan parti politik. Kami tak peduli pun siapa nak undi kami, kita undi. Jadi apa yang kami mahu? Jadikan tanggungjawab untuk mendokumentasikan sebagai tanggungjawab kerajaan persekutuan. Kenapa kerajaan persekutuan? Ni menarik. Apabila kita kaji balik, IM13 ni dokumen pelarian. Yang kita nak dokumen ni bukan pelarian, anak-anak pelarian. Pada kisah saya, tak relevan untuk anak-anak pelarian yang stateless ini untuk pakai dokumen pelarian. Dia kena pakai dokumen stateless. Jadi bila kita kaji balik, apakah dokumen stateless yang ada? Rupanya dokumen stateless ni sebelum kita cadangkan memang dah ada. Namanya MyKAS. IC biru adalah untuk warga negara berasaskan perkara 14, perkara 15. IC merah adalah untuk warga asing yang mempunyai identiti. Nak dapat IC merah, kena ada identiti dulu. Dia mesti disahkan sebagai apa? Warga negara mana? Indonesia ke Filipina. MyKAS adalah untuk bukan warga negara.
Memang untuk bukan warga negara, bukan saya yang buat, memang bukan warga negara. Cuma permasalahan dia adalah syarat-syarat MyKas yang ada ni pada saya perlu dipindah. Syaratnya ada di mana? Dalam peraturan 5/3C. Peraturan Jabatan Pendaftaran Negara. Yang mana antara garis panduan dia adalah nama ibu dan nama bapa. Ini yang menjadi masalah, identiti ibu dan identiti bapa. Saya beritahu dengan dia, kalau yang paling senang nak dapat MyKas ni macam mana? Anak pungut lah. Tak dapat dikenal-pasti ibu dan bapa. Saya nampak sebenarnya pada saya perlu dipindah. Pindaan tu pun bukan satu pindaan yang begitu besar. Pindaan itu hanya melibatkan pindaan peraturan, tak melibatkan perlembagaan persekutuan, tak melibat apa akta pun. Hanyalah delegated legislation, by law saja. Iaitu pindah dia daripada melihat pada maklumat ibu dan bapa kepada melihat kepada rekod kedutaan. Bermaksud, kalau nama ibu dan bapa dia ada, walaupun tu tulis keturunan Filipin. Keturunan bukan tulis warga negara tau. Keturunan. Macam orang India. Keturunan India. Adakah dia warga negara India? Bukan. Tak. Keturunan. Walaupun dia tulis keturunan Filipin. Tapi tidak ada nombor dokumen. Pergi ke kedutaan semak, tak ada pun nama bapa dia ni kat dalam. Jadi kalau bapa dia pun tak ada dalam rekod kedutaan, bapa dia pun bukan warga negara Filipin, dia ni lagi apa lagi? Bagilah MyKas terus. Dia ni lagi confirm lah dia stateless. Jadi nak tunggu apa lagi? Apa faedahnya kita tunggu? Bagilah saja dia MyKas. Adakah MyKas ni boleh menjejaskan kedaulatan negara? Adakah MyKas ni jambatan untuk jadi warga negara? Ni soalannya. Ya, itu. I was about to go there. Steven, sebenarnya nak jadi warga negara tak payah ada MyKas pun. Ada pasport boleh jadi warga negara tak? Boleh. Katalah Steven, contoh bukan betul lah. Kahwin dengan satu bukan warga negara. Contoh. Katalah warga negara Russia, contoh. Saya sebut Filipin sensitif lah ni kan. Russia. Kahwin dengan orang Russia, contohnya dia ada spouse visa selama 10 tahun. Selepas 10 tahun dia layak tak untuk mohon IC merah? Layak. Lepas dia dapat IC merah 5-6 tahun, dia layak tak mohon IC biru? Layak. Tak payah pun ada MyKas, pun boleh jadi warga negara. Betul? Jadi kalau itu cakaplah juga pasport juga merupakan jabatan untuk jadi warga negara. Bukan isu dia. Isu nak jadi warga negara dia ada kelayakan dia. Kalau dia MyKas ke, kalau dia pasport ke, kalau dia memenuhi syarat-syarat tu, maka dia layaklah. Jadi itu yang benda yang kena betulkan. MyKas bukan hanya MyKas. Apa saja yang memenuhi kriteria-kriteria yang cukup, dia akan boleh dapat jadi warga negara. Kan tak kira lah dia MyKas ke, dia pasport, kalau dia mencukupi syarat, dia ada garis panduan dia macam mana nak jadi warga negara. Selain daripada keturunan pemegang IMM 13, kita ada native macam keturunan bajau laut. Ada juga golongan native orang Kadazan Dusun yang berada di pedalaman. Betul. Masalah pendaftaran. Ada juga disebabkan oleh perkahwinan dengan warga asing, lepas tu tidak diuruskan dengan betul. Macam mana kita boleh fahami dan kategorikan mana yang paling ramai punca-punca stateless ni? Dia begini, of course. Sebab itu saya katakan tadi, Siva, ni bukan isu terpencil. Dia bukan isu Sabah. Di isu Semenanjung ramai tak yang orang dia berkahwin dengan Thailand. Tapi tak ada sijil nikah. Jadi anak dia, kita boleh kata stateless sekarang lah. Walaupun mungkin sekarang dia mengikut warga negara mak. Tapi kalau mak dia ni tiba-tiba tak daftar, anak dia tak daftar dengan kedutaan, maknanya tak ada rekod, betul. Cucu dia nanti macam mana? Ini cerita dia. Ini generasi yang kedua. Jadi sebab itu saya katakan tadi, ini bukan isu bangsa mana-mana. Yang MSU perjuangkan ni adalah mereka yang tidak mempunyai ibu dan bapanya tidak ada dalam rekod kedutaan. Kalau ibu dan bapa dia ada dalam rekod kedutaan, dia akan ikut ke warga negara ibu. Jelas kan? Jelas. Ni isu ni adalah generasi yang keberapa ni? Generasi yang ketiga, keempat, kelima ni. Kalau anak kepada warga asing, ada anak, dia direct dah, straightforward. Kita boleh sah rekod mak dia ada dalam kedutaan.
Betul? Ya. Senang, clear. Kita boleh tangkap dan usir. Saya sedang bercakap mengenai rekod ibu dan bapa dia tidak ada dalam yang sudah kenyataan. hilang. Bagaimana cara nak usir? Ini soalan dia. Nak usir ni kena ada travel document. Kena ada negara penerima. Negara penerima ni perlu buktikan bahawa dia ni layak untuk diberikan travel document. Bukan saja di Sabah. Sebab tu saya nak bagi faham kat sini, ini bukan isu etnik. Ini isu ada di kalangannya generasi-generasi dusun yang terlepas, tercicir. Ada juga generasi-generasi Melayu Indonesia yang terlepas, tercicir. India pun ramai tau, India. Chinese pun ramai tau. Yang nenek dia dulu tak pergi daftar. Ada. Jadi, tapi yang nampak sparknya adalah di Sabah. Kalau di Semenanjung ni tak berapa nampak spark, walaupun memang ada. Kenapa? Mungkin jumlah ramai. Di sini ramai. Di sini ramai. Ya. Saya rasa jumlahnya ramai. Kalau saya tengok komen-komen dan pendapat netizen lah, stateless ini kebanyakannya sebenarnya datang daripada pendatang-pendatang tanpa asing yang generasi lebih daripada generasi ketiga. Sebab susah untuk kena trace sudah. So macam mana kita mau urus ini? Kita mau hantar balik ke macam mana? Macam tu. Saya ulangkan lagi prinsip dan apa yang kenyataan rasmi MHO. Kenyataan rasmi MHO adalah sesiapa saja yang boleh diusir, Usir. tolong tangkap, tolong usir Alright. tanpa pengecualian. Saya ulang. Kerana Ini saya akan cut. mereka adalah pendatang tanpa izin. Mereka melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6/1C, Seksyen 15/1C atau immigration. Kedaulatan negara tidak boleh kita main. Tetapi bagi mereka yang tidak boleh diusir, walaupun kita tangkap, kita kena lepas di Malaysia. Yeah. Namanya apa tahu? Bebas gate. Istilah di sini dipanggil bebas gate. Kerana tidak ada negara penerima. Saya buat kes di mana terdapat masyarakat Melayu campur. Saya nak cetuk di Semenanjung. Dia duduk kat sana dekat 6-7 bulan dah. Rekod ibu dan bapa dia tak ada dalam kedutaan Cambodia. Dia tak boleh diusir. Tapi dia tak boleh usir, dia ada sejak lahir dan dia begitu saja. Kita ni, masalah ni sama ada kita suka ke, kita tak suka ke, dah ada. Kita boleh buat dua pilihan. Saya ulang premis yang lebih mudah difaham. Bagi mereka yang tidak dapat diusir, walaupun ditahan berkali-kali, tetap tak boleh diusir. Pilih. Pilihan yang pertama, biar dia ni sejak lahir sampai bila-bila. Biar keturunan dia 5-6 generasi pun macam tu juga. A. B. Berikan dia satu identiti yang bukan IC, bukan warga negara, tak boleh mengundi pun. Tak boleh pun pergi ambil tanah adat NCR, Native Customary Right. Tak boleh pun beli Malay Reservation Land. Tak ada kaitan dengan tu. Berikan dia satu identiti supaya dia juga dapat menyumbang dari sudut ekonomi terhadap negara kita. Kita duk marah dia orang ni. Dia orang ni apa ni? Tidak pernah menyumbang kepada ekonomi, tidak bayar cukai pendapatan. Saya tanya satu soalan. Katalah kita bawa dia orang ni pergi lembaga hasilan negeri. Tuan pegawai, boleh tak dia ni nak bayar cukai? Soalan dia, boleh tak dia bayar cukai? Tidak boleh. Nak bayar cukai, kena ada nombor rujukan cukai. Nak ada nombor rujukan cukai, Nak ada dokumen. kena ada identiti. Kena ada pasport. Yeah. Jadi perkara itu perlu diselesaikan. Dan satu lagi saya nak highlight di sini. Ramai orang cakap jangan pedulilah soal kemanusiaan. Saya kata sebenarnya tajuk kemanusiaan ni, Steven, tajuk tahun 70-an dulu tajuk kemanusiaan. Sama ada nak benarkan masuk atau tak benarkan masuk. Kalau tak mau benarkan masuk, kena tak benarkan masuk tahun 70-an dulu. Sekarang sudah lambat sudah. Pertimbangan kemanusiaan tu adalah pertimbangan tahun 70-an. Masa tu. Pertimbangan tahun 2020-an ni adalah pertimbangan tajuk keselamatan.
Mereka ini perlu didokumenkan atas nama keselamatan. Saya berjumpa dengan macam-macam pegawai Eskom. Saya selalu cerita, katalah ada 5 orang, ada 5 orang yang samun pecah rumah. Satu ada IC. Satu ada pasport. 3 lagi sijil lahir. Kita tiga lagi. Katalah tangkapan ni buat. Yang akan kena tangkap 2 orang lah. Sebab apa? Nombor 1 orang ada IC sebab jumpa fingerprint dia, forensik jumpa fingerprint. Betul. Pasport pun jumpa juga fingerprint dia. Kan masuk 10 jari tu, biometrik. Stateless ni di mana ambil cop jarinya? Betul. Di mana? Di sijil lahir ni tidak ada cop jari. Sijil lahir ni bukan identiti. Nak scan kat mana nak cari dia? Jadi bermaksud sekiranya ada satu report dibuat kepada stateless, saya nampak pegawai penyiasat dia tak boleh jawab, dia tak dapat siasat, dan maklum balas dia akan jawab dengan cepat. Apabila kita hantar surat 107A PEM 1, pegawai penyiasat akan jawab, identiti suspek tidak dapat dikenal pasti. Itu jawapannya. Sebab fingerprint dia tak ada, muka dia tak ada dalam sistem. Memang, adakah kita menyimpan rekod muka stateless dan fingerprint stateless di dalam apa-apa sistem yang ada di dalam negara kita? Dan itu sebenarnya main concern kita. Kenapa kita perlu ada dokumentasi kan? Ya, ini untuk keselamatan kita. Sebab itu saya katakan, mendokumentasikan stateless adalah atas faktor keselamatan, bukan faktor kemanusiaan. Apa hujah sebenarnya orang yang menyokong untuk tidak perlu dibagi dokumen? Dia naratif yang biasa saya dengar. Sebenarnya mereka berspekulasi satu perkara yang tidak benar. Antaranya Bagi IC. bagi IC. Saya tak reti nak cakap lagi dah. Ada perbezaan di antara IC biru dengan IC hijau. IC biru ni warga negara, IC hijau ni sementara. Adakah IC sementara ni selama-lamanya? Dia 5 tahun je. Kalau dia buat jenayah, dia tak boleh sambung. Sekurang-kurangnya kita dah ada tak muka dengan fingerprint dia. Sekurang-kurangnya. Katalah dia lari, dia wanted dia lari. Kita tak sambung 5 tahun kan? Bermaksud dia dah tak ada dokumen. Tapi dalam masa yang sama, kita dah ada tak dia punya muka dengan cop jari dia. Dari sudut keselamatan, kita dapat mengenal pasti subjek. Itu caranya. Itu antaranya. Dia kata, hujah yang kedua, ni nak jadi pengundi. Kan saya kata tadi, pengundian ni tak ada kena-mengena pun dengan mereka. Mereka tak boleh mengundi. Ini saya rasa adalah bentuk trauma lah orang-orang Sabah. Sebab dengan projek IC yang pernah berlaku, yang mana orang yang tiada dokumen pun boleh kena bagi IC masa tu semata-mata untuk undi. So mungkin ini adalah trauma respons kepada. Steve, saya bagi tahu Steve, saya menyokong penuh sekiranya kerajaan, sama ada persekutuan ataupun kerajaan Sabah, nak membuat pemutihan kepada IC-IC yang tidak teratur, dibatalkan. Why not? Memang betul, batalkan. Lepas batal tu, downgrade sikit. Jangan batal tak bagi apa-apa. Bagi MyCast lah. Batal bagi MyCast. Saya setuju. Lebih bagus tak? Bagus. Kalau kita bagi batal tak bagi apa-apa, dia tak dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Saya nak bagi tahu kepada, saya nak share kepada mengapa stateless perlu diberikan identiti? Kerana faktor ekonomi. Saya bagi tahu, saya berjumpa dengan bekas Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Saravanan. Ketika itu saya membantah keputusan Jabatan Kementerian Sumber Manusia yang bawa masuk 500,000 pekerja asing dalam sektor 3D. Bangladesh no? Bangladesh. Saya kata, bukankah bagus kalau jangan bawa masuk Bangladesh ni dan bawa masuk masyarakat stateless yang berada di Sabah bekerja di Semenanjung? Kenapa saya beritahu? Di Semenanjung, average gaji Bangladesh adalah 1,700 gaji basic.
Katalah dia tambah lagi 1,000 ke 900 ke 800, 2,500 dengan OT. Tak ada orang menggadai kerja 1,700 ni, Steven. Semuanya pendapatan 2,500 kata. Katalah dia spend RM1,000. Dia spend RM1,000. RM1,000. 1,500 dihantar ke Dakar. Bermaksud duit Malaysia satu bulan Keluar. RM750 juta dikeluarkan ke Dakar. Darabkan dengan 12, anggaran lebih kurang 9 bilion. Duit Malaysia dibelanjakan di Dakar. Saya kata tadi, katalah kita bagi MyKas 500,000, katalah andai kata. Dan kita letakkan syarat nak suami atau pemohon utama diberikan galakan siapa yang nak dapat MyKas untuk bekerja di Semenanjung. Syarat untuk dapat keutamaan dapat MyKas. Ramai tak dia orang yang akan pergi ke Semenanjung? Mesti ramai. Dia orang akan pergi Semenanjung. Dan mereka bekerja dalam sektor 3D. Bermaksud kita boleh gunakan agensi pekerja asing di Sabah untuk buat rekrutmen. Bawa dia orang kerja. Jadi orang tempatan dapat duit tak? Dapat income tak melalui rekrutmen pekerja asing. Stateless untuk masuk ke Semenanjung. Mereka bekerja dalam sektor 3D. Katalah kita ambil 500,000. 750 juta. Darabkan dengan 12 bulan lebih kurang 9 bilion. Katalah 9 bilion tu dia orang kan mak bapak family anak-anak semua berada di Semenanjung, di Lahad Datu, Tawau, Sintasan Dakan, Kunak semua ni kan. Suami-suami bekerja dalam sektor 3D, dalam construction apa semua. Duit itu dibelanjakan di Sandakan, tak pergi ke Dakar. Mana lagi bagus? Sini. Lebih bagus belanja di Sabah. Saya bagi tahu Sandakan, Tawau ni semua jadi majunya. Betul. 750 juta pendapatan dibelanjakan di sana. Bukankah bagus? Sebenarnya kekeliruan diorang tu datang dari dua ketidakfahaman saja. Satu ialah diorang tidak tahu yang status stateless ataupun PTI ini boleh dicek di kedutaan. Itu saja. Kedua, itu PTI dengan bukan PTI itu sebenarnya senang Tak susah. Hantar surat je. Hantar surat saja sebenarnya. Kita beralih kepada identity MHO lah. Apa jenis kerjasama MHO dengan badan kerajaan? MHO independent. Kita memang tidak terikat dengan badan kerajaan. Ini MOU ataupun persetujuan yang dibuat. Walaupun kita memang ada menerima surat-surat daripada pejabat-pejabat menteri maklumat mengenai kewujudan kita, perkhidmatan ataupun usaha kita, tapi kita sebenarnya lebih gemar untuk bercakap kita independen. Sebab mengapa pula kita nak kena jadi di bawah naungan kerajaan sedangkan kita memang bebas? Sebenarnya menjadi bebas lebih baik daripada berada di dalam agensi-agensi kerajaan yang tertakluk terhadap perkara-perkara dan polisi-polisi tertentu. Untuk kekal bebas, untuk memberikan desakan, kita kena independen. Jadi stand kita adalah kita independen. Kita adalah badan bebas, badan kemanusiaan bebas, memperjuangkan dengan objektif kita sendiri, iaitu membawa isu-isu penindasan hak asasi dan kemanusiaan. Adakah benda-benda perjuangan MHO ni lebih kepada untuk push kerajaan melakukan sesuatu ataupun bagi support? Kita kena be realistik. Contoh. Kita ambil satu contoh, kes Along. Kita memang push kumpulan pendesak. Tetapi dalam keadaan kita mendesak, kita kena realistik. Untuk kerajaan menukar polisi-polisi tertentu, mengambil masa. Sementara polisi itu tak berubah, kita perlu menguruskan masa-masa itu. Supaya tidak dibiarkan begitu saja. Contoh K. Along, nak biar dia bunuh diri, polisi itu berubah, nak tunggu tindakan, maka kita mengurus. Apa yang kita buat? Kita lakukan, kita tolong mangsa untuk buka IP, tekan agensi buka IP, buat representasi. Sebab kadang-kadang mangsa tidak mempunyai pengetahuan teknikal. Ya, betul. Nak membuat laporan polis, nak menyediakan representasi perundangan supaya pihak
pegawai penyiasat membuka kertas siasatan. Sebagai contoh saya kata, berdasarkan kajian dan lapangan saya, 99% kes mangsa alung apabila mereka membuat laporan polis mereka tidak dibuka kertas siasatan. Laporan polis mereka diletakkan dalam status covering report. Saya beri contoh. Ini saya cerita realistik. Wow. Sebab tu dia pening. Sebab tu dia tak tahu nak buat apa. Dia pergi buat report jadi covering. Alung kacau. Alung ni pula, sebahagian daripada alung, apabila dia ada akses terhadap maklumat polis, dia tahu report tu covering, dia kacau banyak kali. Berbeza dengan kita menyediakan representasi perundangan melalui panel peguam kita untuk meminta kepada pegawai penyiasat untuk buka kertas siasatan dengan cara perundangan. Apabila kertas siasatan tu dibuka, ini akan menakutkan alung. Dan apabila 5/2 tu buka, contoh, kami call alung tu, mari kita jumpa. Alung takut sebab 5/2 ni dia boleh kena penjara 5 tahun, denda 250,000. Terus pergi mahkamah. Bahkan saya bagi tahu Steven, di bawah Seksyen 27 Kanun Tata Cara Jenayah, ada kuasa private arrest, tangkapan persendirian, melibatkan seizable offence. Kalau kata alung tu melakukan pemerasan, extortion, di bawah Seksyen 384, kita sebagai orang awam, Steven dan saya semua, boleh. jika berlaku pada pandangan kita pemerasan tu mengikut Seksyen 27, kita boleh buat private arrest. Boleh ya. Ini yang buat. Bukan saya kata, Seksyen 27 Kanun Tata Cara Jenayah. Sebab itu, kadang-kadang ada perkara yang perlu dimainkan oleh NGO ataupun badan-badan yang lain. Tidak menunggu polis, dengan syarat dia masih lagi dalam the ambit of the law. Contoh, private arrest. Kriteria dia, seizable offence. Berlaku pada pandangan. Dan tangkapan itu tidak berlengah-lengah lagi, kena serahkan ke balai ataupun kepada pegawai polis yang berhampiran. Kriteria ada. Kan memudahkan polis tak? Mempercepatkan kita menghentikan gangguan alung tak? Kadang-kadang tak perlu tangkap banyak kali. Tangkap 5 kali pun alung dah ribas lah. Dia dah nampak pattern. Sama lah juga dengan ni. Betul. Kita perlu menguruskan dia orang ni pun tak tahu. Dia orang ni layak ke tak layak. Dia orang tak tahu. Ada kes yang kita jumpa, bila kita tengok sejak lahir dia ni memang layak dapat MyKas sebab semua maklumat tak dapat dikenal pasti. Tapi dia kata dia pergi ke pihak JPN, Ding dong. dia suruh pergi buat pasport. Sebab itu perlu adanya satu pihak lain yang menguruskan mereka. Dan sebahagian besar daripada mereka ni tak kerti baca, buta huruf. Bila orang buta huruf ni, confidence level dia memang rendah. Apalagi pengetahuan undang-undang. Apalagi pengetahuan undang. Jadi kita terpaksa. Jangan katakan masyarakat stateless. In fact, masyarakat tempatan pun dalam kami buat kes tanah adat ni, mereka tak tahu. Mereka tak tahu hak mereka. Mereka tak faham. Adakah mereka ni kadang-kadang mempunyai geran komunal, mereka diugut untuk ditangkap kerana menceroboh di atas tanah mereka yang mereka tinggal setelah lama. Dan ramai ni kadang-kadang mereka tidak memahami bahawa NCR ni perlu didaftarkan. Dia orang duk ingat. Dia orang ingat macam mana? Aku dah troka tanah ni, aku orang peribumi, aku sudah mempunyai NCR. Sebenarnya dalam NCR ni ada prosedur pendaftaran dia. Ramai yang tak tahu lagi. Jadi sebab itu bila mereka dah duduk lama, bila ada syarikat masuk nak rampas tanah mereka, dia orang tak tahu nak buat apa. Prosedur awalnya adalah pergi daftar NCR tu dulu. Sebab itu kita pergi turun ke kampung-kampung, bantu mereka untuk daftar. Kadang-kadang mereka tidak mengetahui pengetahuan pendaftaran NCR ni. Berbalik kepada isu dokumentasi lah. Sebab salah satu isu kemanusiaan yang saya pernah bincangkan dengan guest sebelum ni adalah kalau kita bagi dokumentasi, golongan itu akan dapat peluang pekerjaan dan pendidikan, dan pendidikan itu akan memberikan dia orang peluang yang untuk memajukan keluarga dan komuniti dia orang kan. Okey. Cuma dia punya selalu yang orang tentang adalah kalau dia orang sudah ada pendidikan, dia akan berebut dengan
penduduk asal. Okey. Dan melalui Saya kalau boleh Steven, you tanya soalan yang paling panas sekali. Ya. Saya suka. Selepas ni ada satu. Okay. Saya tanya Steven, mana lagi bagus mereka berpendidikan atau tak berpendidikan? Sebagai contoh. Sebenarnya kita tanyakan soalan kat dia orang. Bagaimana kalau mereka berpendidikan? Sebelum kita tanya soalan bagaimana mereka berpendidikan, tanya dulu soalan bagaimana pula jika Kalau mereka tidak berpendidikan? Betul. Ya. Bila mereka tidak berpendidikan, mereka telah berada di luar daripada sistem kebiasaan masyarakat yang berpendidikan. Kemungkinan mereka akan terlibat dalam jenayah. Kerana mereka tidak ada akses terhadap sistem pekerjaan. Nampak? Ada yang terlibat mungkin akan jadi terlibat dalam jenayah-jenayah seperti dadah. Saya sebagai satu contoh. Dulu dekat KL ada satu kes bagaimana satu orang Rohingya, budak Rohingya ni, dia menunjuk isyarat lucah. Budak baru saya ingat umur 9 tahun. Orang semua marah budak tu. Saya keluar satu statement. Kita ni orang tua. Budak buat macam tu. Sepatutnya kita kena punya soalan adalah, kenapakah dia tidak mempunyai civic minded? Yes. Bermaksud dia berada luar daripada sistem adab, sistem moral, yang tidak mungkin budak biasa yang melalui sistem pendidikan nasional akan berbuat seperti itu. Betul. Kalau budak yang berumur 9 tahun boleh membuat isyarat lucah begitu, kebimbangan saya apakahnya akan jadi ketika dia berumur 19 tahun. Betul. Bermaksud kita akan bercakap dengan bahasa yang berbeza dengan dia, dan dia berada di sini. Ni soal masa depan anak-anak kita. Yes. Kita mungkin akan terlewat dalam keadaan kita tak boleh mengusir dia. Dia berada di sini dan dia berasimilasi dengan anak-anak kita. Sebab itu mereka ni perlu diberikan pendidikan asas. Pendidikan asas yang mana sekurang-kurangnya mereka ni menjadi satu manusia yang sekurang-kurangnya biasa. Now, balik pada soalan bagaimana nanti kalau dia dah ada identiti, nanti dia menjadi pesaing kepada rakyat tempatan. Jawapannya senang. Guna sistem yang sama macam mana sistem PLKS. Apa PLKS? Jabatan Imigresen Malaysia, apabila dia bagi permit pas lawatan kerja sementara, dia meletakkan syarat-syarat untuk bekerja dalam PLKS ni adalah dalam sektor-sektor tertentu saja. Sektor apa? Sektor contoh pembinaan, general worker, 3D, dangerous, difficult, dirty. Jadi letakkan syarat di dalam MyKAS ni untuk masyarakat ni, syaratnya mereka ni perlu hanya boleh bekerja dalam sektor 3D. Jika mereka buat perkara lain, meniaga ke apa semua, mereka boleh diambil tindakan dengan cara apa? Dibatalkan MyKAS. MyKAS ni boleh batal tak? MyKAS ni boleh batal tak? Boleh. Boleh. Ambil tindakan, tapi jangan daripada awal tak bagi. Samalah juga dengan yang ambil PLKS, pas lawatan kerja sementara. Ada yang bekerja betul, ada tak yang bekerja secara tak betul? Ada tak? Ada. Yang meniaga. Jadi apa immigration buat? Immigration tangkap dia, menguatkuasakan syarat-syarat peraturan 39B. Salah guna pas. Mereka dibatalkan pas mereka kerana menyalahgunakan pas lawatan kerja sementara. Kalau kita boleh buat itu kepada warga asing yang pemegang PLKS pas lawatan kerja sementara, kita juga boleh meletakkan syarat MyKAS ni supaya mereka ni bekerja dalam sektor-sektor 3D, dangerous, difficult, dirty. Tapi sekurang-kurangnya diberikan mereka identiti. Jadi mereka tidak menjadi pesaing. Sebenarnya MyKAS ni tak boleh pun daftar SSM pun. MyKAS dia tidak boleh. Yang di level yang rendah saja. Nak travel ke Semenanjung pun tak boleh, kena minta surat. Itu netizen betul-betul kena faham. Masyarakat betul-betul kena faham. Sebab terlampau simple minded saya rasa kadang-kadang komen-komen netizen tu. Tapi kita perlu address juga supaya dia tidak menimbulkan lebih banyak kekeliruan lah. Kena faham kan. Baguslah apabila Steven buat begini. Ya, ini tujuan saya sebenarnya. Supaya orang faham. Saya mau balik kepada masalah rumah merah yang sesak. Kenapa
terlalu lama berada di sana? Adakah dia masalah dokumen yang tidak dapat dipastikan? Seperti yang saya bagi tahu, apabila immigration ni dia buat tangkapan, dia menguatkuasakan Seksyen 6/1C, Seksyen 15/1C, dia tangkap dah dulu. Bila dia tangkap, dia siasat. Itu yang mengambil masa. Kadang-kadang nak menunggu kedutaan. Satu kena faham bahawa di Sabah ni, kita tak ada konsulat Filipin di sini. Jadi proses untuk mengesahkan dia punya identiti dia, kewarganegaraan dia memakan masa yang lama. Sebab itu saya katakan, benda ni dapat memudahkan immigration atau tidak apabila masyarakat stateless itulah diberikan MyKas. Senang saja. Senanglah, maknanya tak payah mereka nak buat kerja banyak. Steven, saya cakap betul, Ya, Steven. tapi kenapa tidak ada buat? Saya di Sabah telah menulis surat 2 kali, satu orang yang sama stateless ni ditangkap, dilepaskan, ditangkap sekali lagi orang yang sama, dilepaskan 2 kali. Merugikan. Sangat merugikan. Betul tak? Jadi kalau saya kata tadi, kalaulah dengan objektif masyarakat tempatan adalah untuk mengusir parti, betul? Bukankah pemberian MyKas kepada masyarakat stateless lebih mempercepatkan pengusiran parti dan memudahkan immigration untuk mengenal pasti siapakah parti, siapakah stateless? Betul. Sekarang dia nak bezakan macam mana? Ya. Pengetahuan tentang kewujudan duta tu yang kedutaan tu yang sebenarnya kunci sebenar untuk menjawab kebanyakan daripada kekeliruan PTI stateless ni. Kita berbalik kepada MHO. Saya ternampak satu posting yang screenshot kad MHO. Harga dia 3,500. Ramai mempertikaikan, malah menuduh MHO sebagai mengambil kesempatan untuk menggunakan isu ini, apalagi NGO ini datang dari Semenanjung sampai ke Sabah, tiba-tiba create satu ala-ala bisnes untuk mungkin menjadi sumber pendapatan kepada MHO. Siva, saya bagi tahu sesuatu organisasi ini tidak boleh sustain tanpa ada pendapatan. Setuju? Setuju. Podcast Steven ni boleh berjalan secara langsung ke bertahun-tahun tanpa ada income? Tidak boleh. Point nombor 1, MHO tidak pernah collect donation, tak collect sumbangan. Kami adalah satu kategori NGO yang tidak pernah ambil sumbangan walau 1 sen. Nombor 1. Nombor 2, kita tak pernah buat crowdfunding. Minta dana dari sponsorship daripada Amerika ke, daripada China ke, tak ada. Bagaimana MHO wujud? Kerana kami mempunyai syarikat-syarikat pengurusan di bawah MHO. Syarikat-syarikat ini memberikan perkhidmatan. Kalau kes Alo, beri perkhidmatan kes Alo. Perkhidmatan pengurusan kes Alo. Kalau kes scam, perkhidmatan pengurusan kes scam. So, semua under MHO. Semua under MHO, mereka mengenakan bayaran. Kami, istilah kami ni kami tak jaim, tak jaga image. Kami transparent. Nothing to hide. Adakah MHO mengenakan bayaran kepada pengguna-pengguna perkhidmatan? Ya. Saya nak share satu ni. Pada waktu kami buat kes tanah adat, pada peringkat awalnya terdapat cawangan khas datang membuat siasatan di pejabat kami. Soalan dia, sebab kami buat tanah adat ni, tekanan yang begitu kuat bawa tanah adat ni. Panas lah waktu tu. Ada tuduhan yang mengatakan MHO mendapat dana daripada parti politik pembangkang. Betul abang, dia kata MHO dibiayai oleh parti A. Saya tak masuk dalam parti. Kami terpaksa buka buku resit. Ni pakcik ni dekat dengan Pitas ni bayar banyak ni bayar banyak ni, bayar ni. Jadi maksudnya apa? Yang membiayai kami ni adalah pelanggan kami. So diorang ni dikira pelanggan. Dia kira pelanggan. Sebab saya kata tadi, MHO ni ada 2 entiti. Satu entiti NGO yang menjalankan advokasi. Kena ingat advokasi. NGO ni boleh tak kolek sumbangan, dasar dan polisi kami tak kolek sumbangan.
Kenapa? Kerana Terima kami terikat. tak boleh bercakap. Kalau kami dapat sumbangan daripada kerajaan A, kami tak boleh tekan kerajaan A, Betul. Kementerian A. Sedangkan kami nak membawa isu orang ni. Jadi orang yang paling patut membayar kami adalah mereka. Sebab kami menguruskan kes mereka. Dan banyak kes di kalangan yang kami buat, kami dapat pengukuran semula tanah dan tanah tu dikeluarkan geran, boleh rujuk balik. Banyak kes kami dapat geran yang sebelum ni mereka ni, penuntut tanah adat ni, pening tak tahu nak buat macam mana. Boleh tengoklah video sampai dia orang menangis lah apa semua. Dan hari ni mereka testimoni banyak, boleh panggil dia orang semua. Bermaksud sudah sampai zamannya adalah zaman yang perjuangan ini perlu dilakukan oleh swasta untuk lebih efektif. Bukan mengharap sumbangan daripada mana-mana pihak. Kerajaan tidak cukup tangan. Tak cukup tangan. Tak cukup tangan. Macam saya kata tadi kes Along, beban polis buat tangkapan sangat kuat. Bukan senang nak pergi cari dia. Paling dia akan tulis tak dapat dikenal pasti suspek. Sedangkan peruntukan ada tak untuk private arrest? Ada Seksyen 27 Kanun Tata Cara dia. Begitulah juga dengan ni, dengan perkara ini. Jadi untuk kami, saya nak tanya, nak suruh kita perjuangkan stateless ni 2 bulan 21 hari ke nak berjuang sampai dapat? Dia mengambil masa bertahun-tahun. Mampukah kami lakukan benda ni jika kami tidak mempunyai dana? Tak mampu. Dia melibatkan penggajian aktivis. Dia melibatkan kos operasi. Supaya kita jadi satu pihak pendesak yang efektif. Dan dalam masa yang sama, apabila kita memperjuangkan isu-isu ni, masih lagi tak terdapat stateless yang ketika kami tengah duk fight ni, dia ditahan oleh pihak berkuasa. Ada. Of course, sebab tak dapat lagi identiti. Saya nak bagi tahu dengan Steven. Saya nak bagi tahu supaya Steven boleh nampak. Mungkin Steven tak nampak. Kami menerima begitu banyak call di mana mereka ni ditahan oleh pihak-pihak tertentu dan ada di kalangan mereka diperas minta duit tepi jalan lah oleh pihak-pihak tertentu. Rasa-rasa siapa nak, dia orang akan call kita tak? Kami kena hantar tak kami punya penasihat undang-undang kami? Perlu tak ada kos-kos begini? Perlu ada. Jadi fahamkan satu situasi. Program ini adalah program swasta. Nombor 1. Nombor 2. Adakah program ini program yang wajib? Option. Siapa rasa perlukan perkhidmatan? Ambil. Siapa tak perlukan perkhidmatan? Tak perlu ambil. Nombor 2. Nombor 3. Adakah program ini program kerajaan? Tidak. Berulang kali saya rasa Steve ada tengok saya punya video-video. Banyak. Ini bukan program JPN. Ini bukan program immigration. Ini program MSO. Adakah kami menjual nama ataupun logo agensi-agensi mana-mana untuk mendapatkan sokongan? Tak pernah. Pada kami, lebih baik kami MSO. Kami bukan mana-mana agensi. Kami lebih selesa menjadi MSO berbanding menjadi mana-mana agensi. Sebab jadi silakan. Jadi poin dia adalah sebagai satu badan kemanusiaan yang mempunyai syarikat swasta untuk menguruskan, adakah ada larangan dan halangan untuk kami memberikan perkhidmatan pengurusan untuk membantu mendesak masyarakat kerajaan? Mendesak pun bukan mendesak yang sangat. Protes-protes. Hanya minta supaya peraturan kecil dipindah saja. Kepada daripada melihat sijil lahir sebagai sebab untuk menolak MYKAS kepada merujuk kepada kedutaan, semakan kedutaan. Jika semakan kedutaan, maklumat ibu dan bapa dia tidak ada rekod dan diberikan dia satu MYKAS. Simple saja. Dan sementara tempoh tu, kalau berlakulah ada apa-apa, kami akan bantu mereka dari sudut pengurusan fail. Sebab dia orang tak tahu. Rasa-rasa dia orang tahu ke nak buat fail semua? Dah tahu. Tak tahu.
Dan kalau sebut perkataan 3,500 tu, ini satu keluarga. Satu keluarga, bukan individu. Satu. Cuba tengok balik dengan kita. Satu keluarga. Ada yang juga mempersoalkan apa kuasa kad MHO tu. Adakah dia Syok ni tanya lagi mewakili? Ni. Adakah dia mewakili immigration kah mana-mana badan kerajaan? Seolah-olah ini kad ini dia bagi, kalau dia tunjukkan kepada pihak berkuasa, diorang boleh lepas. Apa kuasa MHO? Berulang kali kita bagi tahu. Berulang kali kita bagi tahu. Kita tidak dilantik oleh JPN. Kita tidak dilantik oleh immigration. Nombor satu. Kedua. Dan agensi kerajaan pun tidak boleh menghalang kami untuk kami mewakili mereka. Apatah lagi jika yang mewakili mereka dalam urusan-urusan ini adalah panel-panel peguam. Adakah pihak agensi kerajaan boleh menghalang jika mereka ini diwakili oleh panel-panel peguam, sedangkan artikel 5/3 Perlembagaan Persekutuan memberikan hak semua orang untuk dibela oleh peguam. Seksyen 255 Kanun Tata Cara Jenayah memberi hak akses terhadap peguam. Jadi jawapan dia, kad itu tulis dengan begitu clear di situ. Pernah tengok kad tu tak? Ada. Kad tu tulis apa? Kad tu tulis, kad ini bukan satu identiti. Kad ini bukan dokumentasi kerajaan. Kad ini adalah kad di mana pemegang kad ini akan mendapat bantuan melalui penasihat-penasihat MHO dan panel-panel peguam MHO yang dilantik dalam urusan-urusan kemanusiaan. Di mana salahnya? Ya, maksudnya kad ini adalah petanda bahawa diorang adalah klien kepada MHO lah kan? Kepada klien sebuah syarikat kami. Saya rasa itu yang paling panas tu. Sebab saya sendiri pun sebenarnya saya faham sebenarnya benarnya, tapi ramai yang tidak faham. So saya kena bagi mereka yang juga tidak berapa suka, ini bukan monopoli. Anda juga boleh buat. Ya. Itu menjurus kepada saya punya persoalan seterusnya. Kenapa sibuk di Sabah? Kenapa? Kenapa kau sibuk Sabah? Kenapa sibuk Sabah? Nombor satu, ramai orang tanya dari dulu lagi, kenapa lah saya suka datang ke Sabah? Kerana isteri saya orang Sabah. Nombor satu. Jadi bermaksud, setengah daripada kehidupan saya adalah Sabah. Dipapar. 3 anak saya ni adalah anak Sabah berbangsa Kadazan tau. Dia dalam sejak lahir tau. Anak saya. Jadi nak suruh saya tidak campur ataupun terlibat dengan Sabah ni susah. Sebab setengah daripada kehidupan saya di Sabah. Walaupun saya tinggal di Semenanjung, tapi kerana anak-anak saya, isteri saya adalah orang Sabah, sebahagian daripada kehidupan saya adalah Sabah. Itu nombor satu. Nombor kedua, macam saya kata tadi, sebenarnya yang pihak yang kata sibuk urusan Sabah tu adalah orang yang melihat video-video saya yang berkaitan dengan Sabah. Dia tak tengok video saya yang berkaitan dengan bukan Sabah. Sebenarnya MHO ni di Semenanjung pun aktif kan dulu. Sangat aktif. Hingga hari ini di Semenanjung. Yang kes-kes Along. Kes-kes scam. Kita pemain utama di Putrajaya ni. Bermaksud agenda bulanan kita ni mesti ada perhimpunan di Putrajaya untuk mendesak sesuatu. Cuma mungkin yang tengok tu video-videonya ada kaitan. Kan sistem TikTok ni di FYP yang mana kita nak tengok je. Yang mana kita tak tengok dia tak ada kan. Jadi jawapan yang lebih adil, MHO bukan hanya campur tangan isu-isu kemanusiaan di Sabah. MHO campur tangan isu kemanusiaan di Perak, di Sarawak. Di Sarawak KK Along tengah bawa ni, tanah di Sarawak, di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, dia semualah satu Malaysia lah. Jadi be fair lah.
bukan hanya isu Sabah. Mungkin video di Sabah yang nampak Ramai kan algoritma. algoritma. Soalan terakhir saya lah. Ini mungkin terserah kepada Datuk untuk jawab ataupun tidak. Saya ada teori. Mungkin Datuk sudah jawab tadi kenapa desakan itu lebih kepada federal bukan kerajaan negeri, dan kita ada kupas sedikit tadi yang mana kes PSS tahun-tahun yang lepas menyebabkan kekalahan sebuah parti politik itu. Adakah ketidakaktifan kerajaan negeri ini disebabkan oleh ketakutan untuk kalah, disebabkan oleh rakyat yang masih belum faham sepenuhnya tentang konsep dokumentasi ini sehingga dorang takut untuk kehilangan undi? Apa pendapat? Pada pandangan saya, isu di Sabah ni, pada pandangan saya, siapa saja parti politik ataupun kerajaan yang nak bawa isu identity stateless ni, akan ada pihak satu lagi yang akan jadikan dia sebagai bahan politik untuk kalahkan ataupun untuk kempen politik untuk mengurangkan populariti mana-mana parti yang bawa. Sebab dia akan jadi topik yang paling menarik. Kalau di Semenanjung, banyak isu yang dimainkan adalah isu bangsa. Isu pertikaian bangsa. Di Sabah saya tak nampak sangat isu bangsa. Isunya adalah PTI atau tak PTI. Selamatkan Sabah dari PTI. Kalau parti A menang, dia akan kata dia kena tolong, dia akan tolong. Kalau dia pembangkang, dia akan tekan. Bila dia tukar pula, sama je. Jadi saya nampak pertelingkahan ni takkan habis. Dan saya pun tidak mahu masuk dalam gelanggang parti politik ini kerana saya bukan parti politik. Saya nak sesat. Sebenarnya betul-betul saya bagi tahu, ini bukan isu kerajaan negeri. Isu kerajaan negeri apabila isu ini melibatkan pengesahan identiti ataupun kewarganegaraan oleh kedutaan, itu isu kerajaan negeri. Kuasa immigration adalah kuasa berkaitan dengan warga asing. Warga asing maksud mereka yang dapat disahkan mereka adalah warga asing, tetapi tidak kepada stateless. Stateless adalah mereka yang bukan tidak mempunyai kewarganegaraan. Warga asing ni dia mesti ada kewarganegaraan asing. Stateless tidak ada kewarganegaraan. Saya bercakap mengenai layer ketiga keempat ni. Dia adalah tanggungjawab persekutuan. Dan dia adalah tanggungjawab JPN. JPN perlu melakukan sesuatu. Mungkin untuk bersifat realistik, kalau tak nak bagi MyKas, saya cadangkan MyKas ni sebab apa? Kalau nak buat sistem baru, melibatkan lagi kos tak? Ada pula pengumuman kerajaan nak kena keluar pula baru lagi. Satu vendor baru, kontraktor bernilai 100 juta punya sistem. Nak kena melibatkan kad baru kan menambah. Pun suspicious juga. Dan saya tak mau buka ruang. Jadi apa kata kita gunakan saja sistem yang ada. Sedia ada. Dengan letakkan garis panduan dan sempadan tertentu kepada MyKas kategori. Contoh yang tadi saya kata tadi. Mereka boleh bekerja dalam sektor 3D. Diberikan galakan jika mereka mau bekerja di Semenanjung. Neutral tak? Okey tak? Fair. Saya bagi tahu. Saya bagi pandangan saya. Civil, saya tengok. Kenapakah banyak warga tempatan di Sabah terpaksa pergi kerja di Semenanjung? Kerana gaji di Sabah ni agak rendah berbanding Semenanjung. Betul? Setuju? Betul. Dan peluang pun rendah. Kenapa dia lebih rendah? Kerana majikan di Sabah ada pilihan. Daripada saya ambil masyarakat orang tempatan, saya ambil orang stateless. Suka hati gaji saja. Ikut suka hati. Dia tak ada kontrak, tak ada EPF, tak ada SOKSO. Betul? Ada yang bayar 700. Jadi motivasi mereka untuk mengambil rakyat tempatan, masyarakat tempatan rendah sebab dia kata ambil stateless. Bayangkan kalau stateless ini mereka ada MyKas, ada identiti, bermaksud mereka ada gaji minima tak? Majikan pun, majikan daripada saya ambil stateless gaji minima, baik saya ambil tempatan. orang tempatan.
Saya tak ada pilihan. Saya ambil Australia pun kena gaji minima. Majikan di Sabah pada saya, mereka sedang gembira untuk kekalkan sistem begini kerana mereka dapat penggajian yang rendah. Sekaligus secara tidak langsung merugikan masyarakat tempatan. Secara keseluruhan. Indirectly. Adakah kefahaman tentang, saya harap ini podcast hari ini memberikan lebih kefahaman kepada rakyat lah, kepada masyarakat. Kalau semua kebanyakan masyarakat faham tentang kompleksiti dokumentasi ini, dan bukan senang untuk dapat IC, bukan senang untuk dapat jadi pengundi. Adakah dia lebih kalau dengan kefahaman ini dia akan lebih diterima ataupun akan tidak lagi dijadikan sebagai modal politik? Ya, sebab itu perlu ada penerangan lebih daripada aktivis-aktivis, influencer untuk memahamkan. Saya nak beritahu dengan Steven, kalaulah usaha MHO ni tidak bermerit, kalau betul lah tidak bermerit, takkan KDN dan Kerajaan Sabah sebenarnya mau buat sebelum ni. Daripada awal pun cerita ni tak muncul, betul? Yeah. Bermaksud ada merit terhadap isu ini. Cuma adalah isu-isu kempen-kempen pertelingkahan politik yang takut. Dan satu lagi saya nak bagi tahu. Pemberian identiti kepada masyarakat stateless ni bukan hanya berlaku di Malaysia. Berlaku di Brunei. Berlaku di Thailand. Dan berlaku di banyak lagi negara. Jadi ini bukan satu perkara yang baru. Dan in fact Malaysia pun ada dokumen statelessnya, namanya MyKas. MyKas tu kalau bukan stateless tu apa namanya? Stateless dia bukan warga negara. Stateless tu bukan warga negara. Cuma garis panduan dia saja. Jadi saya suruh tukarkan garis panduan. Jadi sebenarnya sebab itu saya kata perlu ada lebih banyak satu penerangan. Apa yang Steven lakukan sebenarnya hebat. Sebab apa? Kalau daripada Semenanjung, saya tak apa. Saya orang Melayu biasalah kan. Ini sebagai orang tempatan berani mengambil one step. Pada saya ini satu keberanian. One step yang dilakukan oleh Cik Siva. Saya puji, saya salute you dalam buat. Ya, sebenarnya sebenarnya objektif memang untuk memahamkan pengundi supaya isu selamatkan Sabah dari PTI, parti pemelihara PTI ini tidak wujud lagi untuk dijadikan bahan kempen. Ya, so bila kita faham keseluruhan, bila dicanangkan lagi oleh mana-mana parti politik, diorang akan kami faham semua tu. Jangan pakai lagi. Kami undi berdasarkan siapa meritokrasi pemimpin yang dipilih. So itulah sebenarnya objektif pada hari ini. Tak ramai ada keberanian yang buat podcast macam ni. tak. Macam kami ni lain. Sebab saya punya format. Format tak baca komen. Sebab itu saya tak apa, saya post je. Sebab saya memang dari dulu memang tak ada habit baca komen. Tapi sangat menarik lah sebab video-video tu memang memberikan message yang sangat jelas, informasi dan data yang sangat senang difahami. So saya pun macam geram juga kan. Kenapa orang tidak baca ni, tidak tengok reels ni, tidak tengok video ni. Sepatutnya kalau orang tengok video ni, orang sudah faham PTI itu stateless itu berbeza macam tu bang. Tapi apapun, thank you so much. Ada apa-apa message yang mau disampaikan lagi? Thank you so much atas kesudian Datuk Syamuddin untuk berada dengan saya di sini. Saya harap sebenarnya banyak, ada 15 soalan dan semua pun terjawab saya rasa. So saya sangat appreciate dan saya harap ini podcast hari ini dapat memberikan lebih tinggi tahap kefahaman ke arah tidak dimanipulasi oleh politik. Thank you dan jumpa lagi. Thank you. Tahulah. Sebagai lokal nak buat macam ni, kita tough lah. Isu ni saya tengok. Memang.